warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkenaan tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ahli kumpulan kami adalah saya, Fahrinina bin Maknoh, Arif Hakimi bin Mustafa Kamal dan juga Luqman Hakim bin Nosyam Fadilah. Okay, next slide. Okay. Mula-mula kita mengenal dahulu apa itu Pelan Pembangunan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ialah dokumen strategik komprehensif yang dilancarkan untuk merombak sistem pendidikan negara bagi meningkatkan kualiti, equity, akses, perpaduan dan kecekapan. Ia bertujuan meletakkan Malaysia dalam kelompok 1/3 teratas dunia dari segi pencapaian pendidikan menerusi 11 anjakan strategik dalam 3 gelombang. Seterusnya kita balik kepada 3 objektif untuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Yang pertama, kita ada memastikan Yang pertama kita ada akses universal, iaitu untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Yang kedua, kita ada kualiti pendidikan, iaitu untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berkemahiran tinggi. Yang ketiga, kita ada perpaduan, iaitu untuk memupuk semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan pelajar. Next slide. Okay, seterusnya kita beralih kepada lima aspirasi pendidikan. Yang pertama, kita ada akses, iaitu untuk memberi peluang kepada setiap kanak-kanak di Malaysia mendapat pendidikan tanpa mengira lokasi, latar belakang atau status ekonomi. Yang kedua, kita ada kualiti, iaitu untuk memastikan pendidikan yang diberikan adalah berkualiti tinggi supaya pelajar mempunyai ilmu berkemahiran dan mampu bersaing di peringkat global. Hal ini sedemikian kerana kita nak melahirkan kanak-kanak yang lebih mendapat ilmu yang bukan saja digunakan pada pendidikan saja, tapi untuk mereka membawa ke dunia luar. Okay, seterusnya kita balik kepada yang ketiga, iaitu equity. Menjamin peluang pendidikan yang adil dan saksama kepada semua murid, termasuk murid di bandar, luar bandar dan daripada pelbagai latar belakang. Hal ini kerana kita nak memastikan kanak-kanak ni walaupun mereka miskin ataupun kaya ataupun orang asli sekalipun, untuk mereka mendapatkan pendidikan yang seimbang. Jadi setiap mereka ni apabila sudah dewasa, mereka menjadi masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang boleh membawa kebaikan kepada negara kita lah. Okay, seterusnya kita balik kepada perpaduan, iaitu untuk menggunakan pendidikan untuk memupuk perpaduan, keharmonian dan semangat saling menghormati antara murid daripada pelbagai kaum dan budaya. Yang terakhir, kita ada kecekapan, iaitu untuk memastikan sistem pendidikan diurus dengan cekap dan berkesan, termasuk penggunaan sumber, masa dan tenaga bagi mencapai hasil yang terbaik. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang 6 aspirasi utama murid. Aspirasi yang pertama ialah kemahiran kepimpinan. Kepimpinan bukan sekadar memegang jawatan, tetapi melibatkan keupayaan untuk mempengaruhi orang lain secara positif, membuat keputusan beretika dan mengurus konflik. Contohnya, penglibatan dalam badan pengawas, persatuan, unit beruniform dan sukan dapat membina keyakinan diri serta kemahiran komunikasi murid. Seterusnya, kemahiran aspirasi yang kedua ialah kemahiran berfikir. Murid mampu menganalisis maklumat, menilai kesahihan sumber dan menghasilkan idea yang baharu. Sebagai contoh, aktiviti pembelajaran berasaskan projek based learning mendorong murid mencari penyelesaian terhadap isu komuniti. Seterusnya ialah pengetahuan. Penguasaan ilmu menjadi prasyarat kepada mobiliti sosial dan pembangunan negara. Misalnya, pelaksanaan kurikulum berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran membolehkan murid memahami konsep, bukan sekadar menghafal fakta. Seterusnya ialah identiti nasional. Dalam masyarakat majmuk, identiti nasional penting untuk menjamin perpaduan dan kestabilan negara. Murid perlu memahami sejarah negara, menghormati perlembagaan dan menghayati rukun negara.
Contohnya, sambutan Hari Kebangsaan dan aktiviti silang budaya di sekolah dapat memupuk semangat patriotisme dan toleransi antara kaum. Seterusnya ialah etika dan kerohanian. Ilmu tanpa nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa dan keruntuhan moral. Sebagai contoh, subjek pendidikan Islam atau pendidikan moral serta program khidmat masyarakat dapat membantu murid menghayati nilai empati dan keprihatinan. Akhir sekali ialah kemahiran dui bahasa. Penguasaan dui bahasa memperluas akses kepada ilmu global dan meningkatkan daya saing. Misalnya, program DLP iaitu Dual Language Program membolehkan mata pelajaran tertentu diajar dalam bahasa Inggeris. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang gelombang transformasi dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi, pelaksanaan PPPM dibahagikan kepada 3 gelombang utama yang dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan perubahan dalam sistem pendidikan dapat dijalankan secara sistematik dan berkesan. Jadi, kita bergerak kepada gelombang yang pertama, iaitu mengukuhkan asas. Di mana gelombang pertama ini dia memberi fokus kepada pengukuhan asas pendidikan, terutamanya dalam kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jadi pada peringkat ini, kita dapat melihat kerajaan berusaha memastikan semua murid menguasai kemahiran asas ini supaya mereka tidak tercicir dalam pembelajaran. Jadi sebagai contoh yang relevan pada masa kini, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Quizzes untuk melatih murid membaca, menjawab soalan secara interaktif. Jadi murid juga boleh menggunakan video pembelajaran di YouTube untuk meningkatkan kemahiran membaca dan menulis. Selain itu, program seperti Linus sebelum ini membantu murid yang lemah dalam asas 3M supaya dapat mencapai tahap minimum pembelajaran. Jadi kesannya, murid menjadi lebih yakin untuk belajar dan mempunyai asas yang kukuh sebelum mereka melangkah ke tahap yang lebih tinggi. Jadi kita bergerak kepada gelombang yang kedua, iaitu memacu penambahbaikan. Jadi pada gelombang kedua ini, dia memberi fokus kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Jadi dalam tempoh ini, guru digalakkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran abad ke-21 seperti pembelajaran kolaboratif, komunikasi dan pemikiran secara kritis. Jadi contoh yang boleh saya bagi ialah penggunaan teknologi seperti Microsoft Teams, Canva dan pembelajaran secara dalam talian yang semakin meluas sejak pandemik COVID-19. Jadi di sini guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan untuk membimbing murid untuk berfikir secara kreatif, contohnya melalui pembentangan digital ataupun projek secara kumpulan. Jadi dengan adanya projek secara berkumpulan ni, mungkin murid yang mempunyai tahap pemahaman yang lemah, mereka dapat membantu antara satu sama lain dalam aktiviti tersebut. Jadi kesannya, murid akan menjadi lebih aktif dalam kelas, tidak hanya bergantung kepada guru semata-mata. Jadi gelombang yang ketiga pula ialah kecemerlangan global. Jadi dia memberi fokus kepada kecemerlangan dan kelestarian sistem pendidikan. Okey, kita lihat pada tahap ini, sistem pendidikan Malaysia diharapkan setanding dengan standard antarabangsa. Contoh semasa ialah penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan, iaitu lebih dikenali sebagai AI. Jadi pembelajaran kendiri melalui platform seperti Han Academic dan penggunaan data untuk kita menilai prestasi murid sama ada pada tahap yang tinggi ataupun pada tahap yang rendah. Selain itu, sekolah juga digalakkan untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran global seperti komunikasi, kepimpinan dan penyelesaian masalah. Jadi kesannya di sini, murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga bersedia untuk menghadapi cabaran dunia sebenar dan pasaran kerja untuk masa hadapan. Jadi
kesimpulan yang saya boleh lakukan adalah ketiga-tiga gelombang ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan Malaysia ni sentiasa berubah dan berkembang. Jadi bermula dengan penguasaan asas 3M, diikuti pula dengan peningkatan kualiti pengajaran dan akhirnya kita dapat mencapai tahap kecemerlangan global. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa bersedia untuk berubah dan menggunakan pendekatan yang lebih kreatif agar kita dapat melahirkan generasi yang lebih berkualiti. Okey, jadi PPM mempunyai 11 anjakan. Saya akan menerangkan anjakan yang pertama, di mana ia akan menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Jadi, di sini membawa maksud kerajaan memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira lokasi, latar belakang ataupun status ekonomi. Jadi, sebagai guru, kita perlu memastikan tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeza mengikut tahap murid tersebut. Jadi, dalam konteks KPPB, elemen kolaboratif ni sangat penting di mana murid perlu bekerjasama dalam kumpulan. Selain itu, guru juga perlu menjalankan proses pembelajaran berpusatkan pada murid supaya semua murid dapat terlibat secara aktif dan dapat mencapai objektif pembelajaran tersebut. Jadi perkara ni dia menunjukkan bahawa guru ni perlu bersikap adil, kreatif dan peka terhadap keperluan murid bagi memastikan pendidikan berkualiti dapat dicapai oleh semua murid. Seterusnya, Okey, baiklah. anjakan yang Seterusnya kedua. saya akan meneruskan dengan ajakan yang kedua, iaitu memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, iaitu maksud kita dapat melahirkan murid yang fasih dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Ajakan ini bertujuan memastikan semua murid mahir menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga, di mana melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai. Jadi maksudnya di sini, kita guru perlu membentuk murid yang mempunyai nilai moral, etika dan sosial yang baik. Jadi kita dapat lihat di sini, pendidikan ni bukan sekadar untuk memberikan pencapaian dalam akademik, tetapi juga untuk pembinaan jati diri. Jadi kat sini guru memainkan peranan yang besar sebagai contoh teladan kepada murid. Jadi tingkah laku guru, cara berkomunikasi dan sikap akan menjadi ikutan pelajar. Jadi kita lihat dalam konteks KPPB, elemen sasiah sangat penting. Contohnya, guru boleh menerapkan nilai seperti kerjasama, hormat menghormati dan tanggungjawab melalui aktiviti berkumpulan. Okay. Seterusnya, kita balik kepada ajakan yang keempat, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh pengetua atau guru besar yang berkualiti dan berkesan. Ajakan ini menekankan kepentingan pengetua dan guru besar sebagai pemimpin sekolah yang berkesan. Kepimpinan yang baik dapat meningkatkan prestasi sekolah, kualiti pengajaran guru dan pencapaian murid. Pemimpin sekolah perlu mempunyai kemahiran mengurus, memimpin dan membuat keputusan yang tepat. Sebabnya, bila kita tengok balik, kalau kita nak memastikan sekolah ini mereka program apa semua berjalan lancar, kita memerlukan satu pengetua yang betul-betul bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Contohnya pelaksanaan adalah kita boleh memberi latihan kepimpinan kepada pengetua dan guru besar supaya mereka boleh lebih kuat dan mereka lebih bersedia untuk menghadapi ataupun untuk menghandle satu program yang lebih besar. Seterusnya, memilih pemimpin sekolah berdasarkan prestasi dan keupayaan. Seterusnya.
Okey. Seterusnya kita beralih kepada ajakan keempat iaitu mentransformasi profesi perguruan menjadi profesi pilihan, iaitu untuk meningkatkan standard pengambilan guru, latihan berterusan CPD dan laluan kerjaya yang jelas. Ajakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru kerana guru merupakan faktor utama dalam kejayaan murid. Profesi keguruan perlu dijadikan kerjaya yang dihormati dan menarik supaya individu yang berkualiti tinggi berminat menjadi guru. Guru juga diberi latihan yang mencukupi dan peluang pembangunan profesional secara berterusan. Sebabnya, untuk kita melahirkan murid yang berjaya, yang boleh memberikan impak kepada negara pada satu hari nanti, kita perlukan guru yang sangat-sangat berkualiti untuk membina mereka dan membawa anak-anak ini menjadi lebih pandai pada masa akan datang. Antara contoh pelaksanaan yang kita boleh berikan kepada calon-calon guru ini ialah pemilihan calon guru yang lebih berkualiti, memberi latihan dan kursus profesional kepada guru dan juga menyediakan laluan kerja yang jelas untuk guru. Seterusnya. Okay. Seterusnya kita balik kepada ajakan yang keenam iaitu mengupayakan JPN, TPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, iaitu memberi lebih kuasa kepada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan sekolah untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan situasi masing-masing. Ajakan ini memberi kuasa dan tanggungjawab kepada Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah dan sekolah untuk membuat keputusan berdasarkan keperluan masing-masing. Hal ini kerana setiap sekolah mempunyai cabaran dan situasi yang berbeza. Dengan autonomi ini, sekolah dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan berkesan. Antara contoh pelaksanaannya ialah sekolah bolehlah merancang program peningkatan akademik sendiri dan juga PPD boleh membantu sekolah yang mempunyai prestasi rendah. Jadi bila PPD ini mereka ada kuasa yang lebih dan mereka boleh membantu sekolah-sekolah ni dengan secara tidak langsungnya sekolah-sekolah ini mereka dapat meningkatkan akademik mereka sendiri. Jadi prestasi mereka tu terus meningkat apabila PPD ini membantu mereka. Seterusnya. Farid, jap. Tadi 5 kau baca? Dah. Baik, kita lihat kepada anjakan yang ketujuh, di mana memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi di sini dia membawa maksud guru perlu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam proses pembelajaran untuk menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Okey, sebagai contoh, guru boleh menggunakan platform seperti Google Classroom, Quizzes dan Canva. Jadi di sini guru pada zaman kini perlulah celik digital dan kreatif dalam menggunakan teknologi. Jadi pembelajaran tidak lagi hanya bergantung kepada buku teks semata-mata, tetapi kita boleh mengubahnya melalui video, kuis interaktif dan pembelajaran dalam talian. Baik, seterusnya. Seterusnya ialah anjakan ke-8 iaitu mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ini memberi tumpuan kepada penambahbaikan sistem tadbir urus, struktur organisasi dan kecekapan penyampaian dasar pendidikan. Transformasi ini melibatkan penggunaan data secara sistematik dalam membuat keputusan serta penyelarasan fungsi antara peringkat pusat, negeri dan daerah. Contohnya, penggunaan dashboard data pencapaian murid untuk mengenal pasti sekolah memerlukan intervensi segera. Impaknya kepada guru ialah guru mendapat hala tuju yang lebih jelas tentang keutamaan sistem pendidikan serta beban pentadbiran dapat distrukturkan dengan lebih sistematik melalui digitalisasi. Baik, bagi anjakan yang ke-9 ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Jadi ia bermaksud memperkukuhkan perkongsian pintar seperti program sekolah amanah. Jadi pendidikan bukan hanya bertanggungjawab
sekolah tetapi juga melibatkan sokongan daripada ibu bapa dan komuniti. Jadi di sini guru perlu berkomunikasi secara berkesan dengan ibu bapa mengenai perkembangan murid. Selain itu, penglibatan komuniti dalam aktiviti sekolah juga dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran murid. Jadi kita lihat dalam konteks KPPB, elemen komunikasi dan kolaboratif ni sangat jelas melalui hubungan antara sekolah dan komuniti. Sebagai contoh yang saya boleh bagi ialah pelaksanaan program gotong royong, ceramah motivasi atau lawatan pembelajaran yang melibatkan pihak luar. Jadi perkara ini dia menunjukkan bahawa kerjasama yang baik dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih holistik. Baiklah, seterusnya, anjakan yang ke-10 iaitu memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Anjakan ini menekankan kecekapan perbelanjaan awam dalam sektor pendidikan. Peruntukan kewangan perlu memberi pulangan maksimum dalam bentuk pencapaian murid. Pendekatan utama termasuk pengagihan sumber berdasarkan keperluan sekolah serta pemantauan kos dan keberkesanan program intervensi. Sebagai contoh, peruntukan tambahan kepada sekolah berprestasi rendah untuk program literasi dan numerasi. Kesannya kepada guru ialah guru mempunyai akses kepada sumber yang lebih mencukupi untuk membantu murid lemah. Seterusnya ialah anjakan yang ke-11 iaitu meningkatkan ketelusan untuk accountability awam. Anjakan ini menekankan ketelusan dalam pelaporan prestasi pendidikan dan accountability kepada masyarakat. Sistem pendidikan perlu terbuka dalam melaporkan pencapaian murid serta menyatakan cabaran dan langkah penambahbaikan. Misalnya, penerbitan laporan tahunan kemajuan PPPM kepada umum serta pelaporan keputusan peperiksaan awam secara telus kepada ibu bapa dan masyarakat. Impaknya kepada guru ialah guru lebih peka terhadap standard dan kualiti pengajaran serta wujud budaya refleksi kendiri dan penambahbaikan berterusan. Okay. Seterusnya, PPPM ni juga telah memberikan implikasi kepada guru. Salah satunya adalah PPPM ni dia meningkatkan profesionalism guru. Guru perlu meningkatkan ilmu, kemahiran dan kompetensi supaya dapat melahirkan murid yang berkualiti. Guru juga perlu mengikuti kursus, latihan dan pembangunan profesional secara berterusan. Dengan inilah, guru menjadi lebih berpengetahuan dan kompeten serta kualiti pengajaran mereka dan pembelajaran semakin meningkat. Seterusnya. Baiklah, implikasi yang kedua adalah perubahan peranan guru sebagai facilitator. Jadi di sini guru tidak lagi hanya berperanan sebagai penyampai ilmu semata-mata tetapi bertindak sebagai facilitator yang berperanan untuk membimbing murid dalam proses pembelajaran. Jadi guru perlu menggalakkan penlibatan aktif murid melalui perbincangan, aktiviti kumpulan dan pembelajaran berasaskan projek. Hal ini selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemahiran berfikir dan komunikasi. Seterusnya ialah guru perlu menguasai teknologi digital. Seiring anjakan PPPM, integrasi ICT menjadi keperluan. Guru perlu mahir menggunakan platform digital seperti D5 serta pengajaran hybrid dan dalam talian menjadi norma baharu. Di samping itu, pengurusan data murid juga secara digital. Kesannya, guru perlu meningkatkan literasi digital dan bersedia menghadapi perubahan teknologi. Akhir sekali kita balik kepada kesimpulan iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM merupakan satu usaha menyeluruh yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Malaysia agar standard dengan standard antarabangsa. PPPM memberi penekanan kepada pembangunan murid secara holistik dari segi akademik, sasiah, kemahiran, berfikir, kepimpinan dan nilai moral. Melalui pelaksanaan 11 anjakan utama, PPPM berusaha memastikan akses pendidikan yang saksama, meningkatkan kualiti guru dan sekolah serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Secara keseluruhannya, kita boleh
lihat iaitu PPPM penting untuk melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan berdaya saing yang mampu menyumbang kepada kemajuan negara pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.